agak molek boh. Benar nak jadi. Oh baru kata sio-sio ketok juga. Tu dia bagai. Jadi assalamualaikum saya sahabat semua. Sepatutnya ni kita dah jadi pak nombor 2, bukannya pak pertama. Tadi pagi selepas subuh dia aku dah bergerak daripada rumah aku ke Pasir Mah sebab ada kerja lah sikit Sudah buat kerja tu aku terus balik. Lepas tu adalah buat video sikit Tengah jalan tadi aku pergi mandi di Latar Kashmir. Latar Kashmir. Jadi banyak cerita jugalah sahabat Jadi pak pertama tu hilang sahabat, hilang. Sebab video aku banyak yang tak ada suara. Allah, banyak aku terpaksa padam habis segala yang video-video yang ada tu. Banyak ada cerita jugalah sahabat. Sebab sebelum aku nak masuk Latar Kashmir tu aku jumpa juga orang tua. Nanti aku akan cerita kepada saya sahabat semua So terpaksa lah part 1 tak ada. Jadi bermulanya part 2. Jadi rugi lah aku sikit sahabat rugi. Allahu Akbar. Sedap cong. Tapi dalam video tu sekejap ada suara, sekejap tak ada suara. Pasal apa tak tahu lah. Allahu Akbar. Tak tahu lah sahabat. Nanti apa pun aku cuba cerita sikit sebanyak semasa perjalanan lagi. So sekarang ni aku ada di Titiwasa sahabat. So kita berhenti rehat kat sini dulu sahabat. Apapun kita berjumpa sebentar lagi geng. Roger. Allahu Akbar. Benda dah berlaku dah sahabat. Tak apalah nak macam mana Allahu Akbar. Baru je lepas sahabat-sahabat semua Titiwasa. Jadi sahabat-sahabat semua, Allahu Akbar. Macam mana aku nak cerita ke popokmu part 1 kira hangu. Video aku daripada aku tolak pagi tadi lepas subuh tu, suara aku tu hilang geng. Hilang nak timbul macam mana kak bunyi Jadi aku nasib baik aku berhenti tadi. Aku tengok pasal apa tak ada. Terpaksa aku hilangkan takkan bisu lagu tu video Sama juga dengan part 1. Part 1 pun sama juga, bisu juga. Sebab part 1 pula, part 2 ni aku tolak balik daripada Tanah Merah tu. Bukan Pasir Mah sahabat, Tanah Merah. Jadi sebelum aku nak sampai ke apa nama, nak berhenti di Titiwasa tu, aku nak pergi mandi sahabat. Aku nak buat video tu. Set kita mandi Lanjir. Jadi lebih kurang dalam 3-4 kilo jugalah nak sampai ke Latar Kashmir, belok ke kiri tu aku jumpa seorang pakcik ni jalan kaki. Dia pakai seluar putih. Seluar tu nak macam tracksuit juga baju labu. Bawa tukar pakai piah. Tapi kawasan tu jauh juga dengan rumah. Aku tak syak benda-benda lain lah. Mungkin dia bagi kebong ke apa Dia pergi ke kebong ke. Jadi aku berhenti. Aku tanya dia, pakcik nak pergi mana ni? Nak balik rumah main hantar. Jadi aku berhenti lebih kurang dalam 10 minit geng. 10 minit. Berhenti aku siap buka helmet, aku rakam. Aku rakam lah perbualan tu. Tetapi perbualan aku tu sia-sia saja. Tak ada bisu. Jadi pakcik ni pula aku tengok dia macam pelik geng. Ni sedap nak kecek ni. Pelik. Sebab dalam lebih kurang dalam tak sampai seminit pun aku sembel awal-awal mula tu nak tanya dia nak atas apa semua. Lepas tu dia terus masuk ke cerita peribadi aku geng. Cerita peribadi aku. Jadi tekaan dia tu daripada 10 tu 95 betul. Contohnya awal dipanggil aku awal. Orang lama dipanggil awal kan. Dekat kita ni, anak orang-orang muda ni. Ni awal ni tolak lepas subuh kau tadi. Betul. Sudah. Ni nak balik ni daripada Pasir Mah ke daripada Tanah Merah. Dia kata gitu. Aku pelik lagi. Pasal apa jadi gitu
Aku ajak daripada Tanah Merah je. Sebab ada urusan kerja sikit ni nak pergi Latar Kashmir nak mandi. Jadi aku tengok kau pakcik itu, nak kata muka dia ni lagu mana, orang kampung ke orang kampung. Orang kampung. Bawa tukak tu bukan tukak beli ke, dia buat dengan kayu. Allahu Akbar, nama pun tak ingat. Sampai aku sudah dia tak naik motor tu. Sampai aku jadi macam ni, jadi terdiam ke, terdiam. Pasal apa dia sembang masalah peribadi. Dia teka hal-hal peribadi aku ni banyak betul lah Tapi dia cerita yang baik-baik lah sahabat Allahu Akbar. Jadi video aku tu, perbualan dia tu bisu ke bisu. Bisu. Pak 1 dengan Pak 2 separuh bisu. Jadi cerita ni bermula daripada ni lah, Titiwasa tadi. Parok sahabat Jadi ride aku untuk kali ni Pak 1 dengan pertengahan Pak 2 tu tak ada isi sahabat. Allah Mungkin ni kesalahan aku sendiri sahabat. Mungkin aku tak setting betul kot. Tak jadi ni dah okey dah. Aku tengok balik tempat setting aku punya mic tu. Video aku dah comel dah okey dah. Jadi dekat Banjaran Titiwasa tu termenung aku sahabat Pak 1 kira halah. Lepas tu pertengahan Pak 2 ni pun kira halah. Allah, duk termenung takkan kosong dah. Balik duk buat gini, mari telitah. Jadi kita masuk ke Pak lain sahabat-sahabat semua. Ada satu cerita ni mungkin sahabat-sahabat semua ada yang tahu cerita ni tetapi ada juga yang tidak tahu. So sebelum dalam perjalanan aku balik ni, aku ceritalah sikit-sikit sebanyak. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang tak tahu. Kita duk lalu mau jalan ni dah. Selalu je kita lalu jalan ni. Tak tahu apa juta lah aku orang duk lalu pergi mari. Tetapi sejarah cerita ni mungkin ramai yang tidak tahu sahabat. Siapa dah lah sahabat. Tempat yang aku bagi tahu tu ramai orang lalu tapi jarang orang tahu. Mana tu dia sini sahabat. Untuk pengubat kesedihan. So aku rasa jalan ni jalan gerik. Ramai orang lalu tapi ramai lagi yang tak tahu So aku akan ceritalah sikit sebanyak saya sahabat. Jadi sepanjang jalan gerik ni sampai ke Jeli 123 kilo lebih kurang geng. Daripada gerik sampailah ke Jeli. Jadi ni bukannya tugu saja-saja sahabat Dia ada cerita juga geng. So aku akan bagi tahulah sedikit sebanyak kepada sahabat-sahabat semua. Sahabat semua ramai orang tengok tugu ni. Tak, kadang-kadang ramai orang tak tahu. Jadi aku akan cerita sikitlah sebanyak yang aku tahu. Okey sahabat, seperti yang aku bagi tahu tadi. Daripada Gerik sampai ke Jeli sepanjang 123 kilo geng. Jalan ni. Yang pupukmu duduk layar lab ni 123 kilo. Sejarah Lebuh Raya Timur Barat ni, pembinaan dia lebih kurang dalam 15 tahun sahabat 15 tahun lama tu. Dia start buat 1967 ni jalan ni. Jalan ni start buat 1967 sehingga awal tahun 1982. Sebab apa lama sangat tu? Sampai ke 15 tahun sahabat. Wih, lama 15 tahun ni sahabat. Pucanya lambat makan masa hampir 15 tahun ni. Pucanya salah satunya Khomeini lah. Okey, so aku akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua. Seperti yang aku bagi tahu tadi lah, ramai orang lalu tapi tak berapa ramai yang ambil tahu pasal kisah tugu ni. Jadi aku masuk ke isi tu sahabat
nak katanya jahatnya GG Khomeini ni tahun 1974 kalau tak silap aku. Tahun 1974 sekumpulan Khomeini ni jahat tak jahat dia geng-geng dia memusnahkan 63 buah jentera JKA. Dia masuk, dia naik atas jalan ni, dia tengok tak ada askar, tak ada GG JKA, jadi dia bong semua jentera-jentera JKA, tak kira lah sakai ke, jengkau ke, kereta sodok ke, 63 butir. Dia memusnahkan. Dia bukannya cabut steering geng, tak. Dia bukannya cabut bateri, tidak. Buai angin tayar ke, tidak. Dia bong terus. Lah sobat, bong terus. Dia tak main-main dah. Aku duduk lah geng. Aku kalau sembang bab sejarah ni aku cukup geram betul lah. Sebanyak 63 buah jentera JKA hancur. Tak tahulah berapa banyak kerugian kerajaan Malaysia ketika tu. Popok dia ni bukannya mari tengok jentera-jentera yang dia buat kerja ni buai angin tayar, cabut pala bateri, buai steering dok geng. Dia bong terus. Hancur. Allahu Akbar. Allah. Jadi selang beberapa bulan kemudian tu, ini melibatkan nyawa sahabat semua. Jadi ada satu kumpulan Khomeini ni buat serendak sahabat. Jadi kejadian serendak tu melibatkan 3 kaki tangan JKA meninggal dunia dan 4 kali anggota tentera kita pun meninggal dunia sahabat. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Sebab itulah daripada kejadian peristiwa tu wujudnya tugu JKA ni sahabat-sahabat semua Aku bukannya apa geng. Nak rayaknya, nak katanya betapa susahnya orang Melayu dulu. Di zaman Portugis, di zaman Jepun, zaman Khomeini. Tak, aku kadang-kadang balik kampung orang duduk cerita ni, ya Allah Akbar. Geram pun geram geng, macam itulah. Kita tidak lalui zaman tuk nenek kita dulu, sahabat-sahabat semua. Allah Akbar. Nak royaknya perjuangan orang-orang Melayu kita dulu. Susah sahabat, nak boleh ke kita hidup setara ni. Bukan senang sahabat Sebab tu aku bagi tahu sahabat. Ramai orang lalu tapi ramai yang tak tahu sahabat semua. Jadi tugu ni dibina untuk mengenal jasa sahabat-sahabat semua. Pahlawan-pahlawan kita tu yang pergi sahabat. Allahu Akbar. Supaya kita tengok yang ni lah. Aku tunjuk sikit sahabat. Aku pun tengok sepitas lalu. Tu dia. Tengok sahabat. 1967 sampai 1982. Tu. Jentera-jentera tu sahabat. Hancur. Terbakar habis sahabat Tu. Ingat buai angin ke? Bong terus. Sama juga yang ni sahabat. Tengok. Allahu Akbar. Ini geng pejuang-pejuang kita dulu sahabat semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun kepada sahabat-sahabat semua, kita sedekah sikit sebanyak sahabat untuk mengenang jasa kepada pejuang-pejuang kita dahulu sahabat. Apapun Al-Fatihah. Allahu Akbar. Jumpa pula dengan satu pasang suami isteri sahabat. Daripada Kulai. Orang tawas satu Malaysia. Allah. Daripada Johor mari ke belah-belah utara ni, lepas tu nak balik ke Pantai Timur sahabat, jauh juga agak-agak dipermudahkan lah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, sikit sebanyak itulah jalan cerita dia sahabat adanya tugu JKA tadi tu. Agak-agak kepada sahabat-sahabat yang lain membantulah sikit sebanyak tahu daripada kita tak tahu
Aku bukannya apa, geng. Aku mari cerita sebab ada juga aku ride secara kumpulan. Ada yang tak tahu tu. Tugu tu. Apa dia dengan tugu ni? Jadi aku buat video lah sikit sahabat Allahu Akbar. Sahabat-sahabat semua, sekiranya tengok video-video aku yang lepas, kalau jenis bisu tu kan, aku cut lah tu geng. Video yang bisu, sepatutnya video tu ada lagu. Tapi orang claim geng. Allahu Akbar. Lagu yang aku masukkan dalam YouTube tu, contoh jalan macam ni aku masukkan lagu. Kena claim. Jadi untuk nak selamatkan video aku tu, aku bisukan part yang diklaim tu. Sahabat-sahabat semua aku bukannya apa dah. Takut buat-buatmu tengok mana bisu ni. Itulah pucanya. Allahu Akbar. Padahal kita nak main YouTube ni nak seronok-seronok je okay? Daripada ride secara kosong, ada jugalah video-video kita untuk anak bini kita tengok. Tu je matlamat aku geng. Lawa view geng. Allahu Akbar. Mantap. Tak lah jelek tu. Ingat motor touring ni bukan motor sport bike. Hujung. Allahu Akbar. Jadi bergerak waktu macam ni geng, rasa sekejap pula tak sama dengan malam. Malam berasa lambat geng. Tak tahulah, mungkin slow ke apa kan. Petang macam ni mendamaikan. Tambah pula cuaca pula cantik. Baik punya. Alhamdulillah sahabat, kita dah sampai dah di traffic light ni, kari kepala ikan Salim ni. Jalan ni sahabat jalan ni kalau malam seram juga ni. Hari tu aku ada buat solo ride daripada Baling Pekalang Hulu, lepas tu masuk Jalan Lama. Seram juga tu. Si hari mungkin okey kot. Allahu Akbar. Jom, let's go. Alhamdulillah dah sampai dah sini. So sekarang ni kita menghala ke rumah aku sahabat. Apa pun nak kita layan view di jalan highway Gerik ke Baling sahabat. View dia boleh tahan juga sahabat. Mendamaikan bos. Boyo. Wah, Pak comel view dah. Gelap dah kita ni sahabat-sahabat semua. Gelap dah deh. Tak tahu gelap nak hujan ke ataupun gelap nak malam. Allahu Akbar. Nak hujan ni sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak weh. Allahu Akbar. Okey. Dengan rumah aku lebih kurang sejeka lagi nak sapa. Jadi sebelum aku tamatkan video aku ni, apa pun terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua yang menonton, like, share, komen apa bagai. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga geng sahabat-sahabat semua
kepada yang subscribe. Apa pun nak, terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi sekali pasal penceritaan video hari ni. Sekiranya cerita-cerita aku ada tersalah kata, terkasar bahasa, tambah pula dengan cerita logo JKR tadi, minta maaf banyak-banyak dah. Kalau ada, yalah kadang-kadang cerita tu mungkin tak betul. Minta maaf banyak-banyak tu sahabat-sahabat semua. Jadi insya-Allah sekiranya ada masa, ada cuti lebih, aku akan buat video lain-lain sahabat. Tak kira lah secara solo ataupun secara berkumpulan. Lagi sekali tu dah, sepanjang video ni minta maaf banyak-banyak. Tak lupa juga sahabat, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semua banyak bantu channel baru aku ni. Masuk 4 bulan dulu channel ni, channel Buyang Motovlog. Apa pun terima kasih banyak-banyak sahabat. Dah sahabat-sahabat dah, lain kali kita jumpa lagi sahabat. Okey, InsyaAllah ada masa kita akan bertemu lagi. Saya sahabat Warih Waroh. Tu dia. Assalamualaikum. Luncur.